Kelebihan headlamp ni sebab dia boleh tukar-tukar warna cahaya. Contoh sekarang aku pakai cool white, aku tekan jadi neutral white, dan tekan lagi jadi warm light. Mungkin tak berapa nak signifikan bagi mereka yang muda-muda. Kalau untuk orang tua-tua ni, dia suka sikit lah benda-benda macam ni. Cahaya kuning ni dia lebih relax dan dia boleh senang kata memotong air, wap. Jadi kalau time hujan, kalau time kabus, kau kena pakai lampu kuning, barulah kau akan nampak apa yang ada di hadapan. Tapi tak ada nak cakap warna putih tu tak bagus. Aku ringkaskan macam ni, geng. Time kau betul-betul nak mencari sempang, nak mencari barang, kau pakai lampu putih sebab kontras cahaya tu tinggi. Time kau bergerak dalam hutan, contoh tengah trekking, aku akan prefer untuk pakai neutral light. Warna neutral ni mata kau tak sakit untuk tengok pada satu jangka masa yang lama. Dan ketika hujan, kabus ataupun tempat yang banyak serangga, aku pakai warm light. Warm light ni serangga kurang kacau sikit lah kalau nak bandingkan dengan neutral ataupun white light tadi. Tapi kalau worst case scenario serangga ni kau pakai lampu merah lah. Bukan tu je best pasal headlamp ni. Like, follow, share dengan komen. Jangan lupa add to cart siap-siap. Esok aku sambung explain.